Hanya satu brand sahaja, brand silajit yang aku berani review, Kashmir Ladakh. Sebab silajit ni dekat pergulungan, kawasan batu habuk semua tu, kemungkinan silajit boleh tercemar dengan arsenik, kadmium, merkuri. Itulah bahaya kalau hampa beli sebarangan punya silajit. Nak beli silajit, pastikan mereka buat heavy metal test. Dekat belakang ni, lab test untuk Kashmir Ladakh punya silajit. Lead, arsenik, merkuri, kadmium almost zero. Yang ni saya report almost zero. Yang silajit dia semua bersih. Kuman kosong. Kuman E. coli kosong. Lepas tu Staphylococcus aureus kosong. Kau try beritahu aku, brand silajit mana yang berani buat test macam ni? Ni penting. Kandungan fulvic acid dalam silajit almost tinggi weh. 78.73 weh. Silajit ni bagus dia dekat kandungan fulvic acid. Nama Scotto trial. Fulvic acid dalam silajit boleh boost testosteron. Dengan hanya 250mg ambil 2 kali satu hari selama 90 hari, total testosteron naik, free testosteron naik, DHEA naik. Kalau testosteron naik, makin sihatlah sperm cell korang. Makin power lah erection. Blood flow dekat adik makin cantik. Tu yang senang. Dan bukan pasal seksualiti sahaja. Ada kajian juga silajit dapat kurangkan rasa penat badan. Of course lah, fulvic acid dia melancarkan darah pada otot. Bila otot terima darah, apa lagi? Kuranglah fatigue. Anyway, silajit bagus gila. Macam aku tetap setia dengan brand Kashmir Ladakh sebab aku dah tengok dah lab test dia. Kalaulah brand ni ada mercury, lead, arsenik semua tu, korang ingat aku berani nak minum? Memang tak lah. Tapi sayang kan? Pasal apa silajit ni tak ada kat Malaysia? Malaysia pun ada gunung kan? Gunung Tahan, Kinabalu. Rasa-rasa ada silajit tak? Wallahualam.